Biasa ni burung. Dia ada dalam cermin. Dan dia ada terbang. Jauh sangat. Silau tu tak nampak je. Kita kat zoo. Tak ada dekat sini. Kurap ni. Kurap tak mandi ni. Kurap ni. Monyet kapusik. Hai. Kurap dia ni. Gaduhan kaki. Dia tak ada kawan. Kesian kau. Betina ni. Kesian. Kena scam kambing kampung. Kambing korban. Kambing korban ni. Kecil kali nanti. Tak boleh post nanti ada kayak ini kambing korban. Macam patung je. Macam patung. Kasawari. Cuma masuk dalam. Dia tak jadi patung. Dia dikejar. Dikejar saja. Tak jadi patung. Wih, dia ada atas tu je. Nanti tak kembali. Sepatutnya begitu. Itu zone safari. Maksudnya ada yang liar sekali lah ni. Mana yang? Tak ada buaya pun. Itu nak. Mana? Kecil buaya dia ni. Ini kalau pergi Sabah punya ladang buaya saya rasa. Mana buaya? Uish. Oh, ya itu buaya. Tak pasal je. Kalau Sabah punya ladang buaya baru. Besar. Wih, yang tak yang liar pun ada aja atas ni. Dia tu terlepas tu. Oh. Hipo. Bawa ayam ah. Yap. Ui. Dinosaur. Jurassic Park. Jurassic Park. Oh. Ni bunga apa je? Pantimu. Ha? Ni kan. Macam bunga unta ada juga. Unta kan? Velociraptor. Raptor. Jom kita tengok nama dia dekat sini. Mesti ada nama. How the crocodile sound? Kan macam dah. How the crocodile sound? Hai sayang. Burung emu. Macam burung unta. How the crocodile sound? Dia tak ada baby. Marmoset telinga hitam. Sekor je. Sekor je. Tengok dekat sini. Sini dekat. Oh. Sekor je dia. Oh. Dia duduk sini. Pemilihan flow dia letak satu-satu. Asingkan. Dia tengah berjemur lah.
Serah diri. Serah diri. Itulah ada dia tidur lah. Hai. Tidur lah. Tidur ke dia berjemur? Tidur lah. Tidur boleh pegang ke? Pegang gigi je. Jangan gigi tu. Jangan gigi. Tu panas kan? Pinggang papan. Dia makan buah je. Wih, ada dia campur dengan landak sekali dah. Ini kita makan buah kalau anak burung kita telan. Dah jadi lauk lah. Oh, dia tu dekat turun lambak ni lah jumpa ni. Ular. Oh, besar ni ya. Ush. Sebab ekor dia tu. Ada satu asal dia kata dia nampak lepas tu dia tengok ular. Belum guys. Sebab kalau ikut ekor dia, Ha? memang besar macam tu. Sebiji. Wih, besar tu. Maksud dia besar, dia warna emas. Ni King cobra ni boleh kembang aja. Ini ular makan ular. Oh, ular makan ular. Dia makan ular. Ni kan bahaya ular makan ular guys. Oh, dia juga. Dia datang. Ayo. Lupa tak papai. Tapi pun tengah berehat guys. Jom kita tengok dekat. Nah tu. Ui, nampak. Panas cuaca gini. Oh. Wow. Akang tu kurus-kurus. Wow, comel siut. Ngaum lah. Ni Dekat kahang kadang-kadang. ni macam malah ni. Gemuk. Gemuk. Obesity siut. Best ni. Harimau sini. Beruang sini. Oh, harimau sana. Tu signboard dia tu. Oh, ada signboard, ada signboard. Daki tangga. Hui. Beruang. Harimau tidur. Daging harimau juga. Ya, tiga harimau tidur, daging harimau nangis. Betul-betul bersantai dia. Harimau belang. Harimau pula. Harimau Tu guys. Betul-betul bersantai guys. Uish. santai. Ya, ada 2 ekor aja. Tu kawan dia. Cakap kawan ni cakap. Dia kena buka video ni lah, buka video harimau. Bunyi harimau nak ni. Besar ni. Okey, ni guys signboard dia. Ni beruang. Beruang matahari. Dia aku takut matahari. Aduh, serius lah. Tu? Oh, ujung mana? Pantai tu terkumpul terbongkang ke bawah tu. Alamak. Terbongkang lah pula. Aduh. Oh, nak tengok. Ini nama je matahari, takut matahari. Okay guys. Beruang. Bawah tu bawah tu. Beruang masing-masing. Masing-masing takut panas lah guys. Let's go, kita tengok Raja Rimba. Raja Rimba. Raja Rimba, Raja Safari. Raja Safari mana? Oi. Tu, dia bawa ke rambut tu. Tapi tak ada rambut pun. Ni betina. Oh. Jantan tak ada ni. Uish. Cari yang ada rambut guys. Oh, dia ada ni lah. Ada hospital ke ah? Yang sakit. Sakit. Yang sakit guys. Yang sakit guys. Bayar RM10.
Tak ada apa pun. Okey. Susah? Jom. Macam nak lah. Ada misui. Mana sweet? Jom, Mizue. Kita pergi minum misui, nanti baru masuk. Parah. What is the comfortable and waterproof? Ni? Yang ni jenis waterproof ni. 129. Oh, dia dah bagi tahu guys. Comfortable and waterproof. Yang ni dia grip lah, maksudnya grip 42, 44, 45, 46. 45 je sih. 45 je besar. Ada 46 tu. Kira murah juga lah kasut je kan. Tak ada macam harga kasut lagi. Kasut lagi. Dan cover kulit pun nak rata ke atas tu. Cantik botol dia. Ish, nipis. Ni berapa harga ni nipis ni? Kita kalau sekejap. Abang rumah ni. RM2. Tu gelas tu 6 biji. 15 ringgit. Weh, 6 biji? 15. Oh, Tebal. tebal kan? Untuk raya kan? Untuk raya. Raya tu. Ni tertidur selalu pada sini. Vokal. Yang tengah-tengah dia ada kosong. Ni macam ni. 55. Wow. Hei, tapi besar lah. Besar. Boleh lah. Dia elak daripada panas. Ada yang murah, ada yang mahal. RM30. 30 Untuk 6 gelas. 6 gelas. 30. Oh, kata RM2 lagi murah hasil. Kalau nak yang brand-brand boleh atas ni. Tak bodoh-bodoh. Mantap. 10 ringgit. 10 ke 9? 10 ringgit ni lah. Oh, 16 ringgit. ni macam tower je. RM10. Selimut alas. Oh, semua alas. RM1. RM30. Untuk elakkan sakit badan ke sakit pinggang. DIY ada untuk tengkuk tu. Dia putus. Toilet?
Kan dulu. Kau pergi bandar baru. Toilet. Wow. Boleh kencing. Boleh kencing. Alamak, saya nak kencing pula. Ayo. Wow. Cantik siut. Buruh badan ke buruh ni tu? Urus lantai. Oh, buruh lantai. Ni pakai. Oh, banyak lah barang. IKEA. Sejuk lah dalam ni. Cuma ni RM39 dah hari tu. oh, semua tegak. Tengok juga sekalian naik harga. 199, kira 200 lah. New Year special. Ha. Nak pergi ambil gambar tu. Mana? Jom, let's go. Kita try. Oh, Stay. peti bos. Ni apa kak? Bubola? Meatball. Meatball. Jeletan RM79. Satu? Oh, RM70 terkejut saya. Apa benda RM70? Macam geletok. IKEA punya brand guys. IKEA punya brands. Dia beli tu. Wow. Wow. Nanti jatuh pun. Ni Cah pernah guna? Masukkan macam ni. Okey. Ada masukkan ni. Oh, dia token eh? Wow. Seriously? Yeah. Okay, next. Okay, next. Try. Kita try. Macam best. Pergi jadi Celsius yang ni. Ha? Masuk lah? Jap. Ni taruh di ni. Okay, masuk. Tekan lah. Tekan. Teknologi ah. Wow. Oh, ni tu ambil macam. Nah, ada token set.